Cat minyak ni agak sukar dia susah sikit. Langkah kedua kita ambil bekas, okey. Kita masukkan dalam plastik macam ni. Tujuannya untuk apa? Untuk kita letakkan air. Kita lindung kita punya bekas tu daripada terkena cat minyak. Okey, kita tuang air. Cikgu ambil air pipe je ni biasa. 1 botol. Masukkan dalam bekas. Kemudian kita titiskan cat minyak tak kisah warna apa pun. Tengoklah mana yang ada kat rumah tu, itulah kita gunakan kalau mampu beli, kita beli. Kalau tak mampu beli, kita minta dengan cikgu kat sekolah. Okey, kat sini cikgu campurkan warna merah dan warna biru, sedikit warna hitam. Langkah seterusnya kita ambil lidi sate, kita serak-serakkan cat minyak tu. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa Okey, kemudian kita ambil kertas lukisan, kita letak atas cat minyak kita tadi nak tekan sikit pun boleh, atau nak layangkan macam tu saja pun tak apa. Okey, ibarat macam kita menerap kertas lukisan tu atas warna nampak dia punya kesan tu ini yang dikatakan pualaman menggunakan cat minyak. Okey, langkah berikutnya cikgu ada lagi tu minyak dalam bekas air tu. Jadi kita boleh buat lagi, kita jangan membazir. Selagi mana boleh guna, kita guna. Kita ulang lagi langkah yang sama. Mudah saja langkah yang senang saja. Pastikan kertas lukisan kita tu terapung di atas air, jangan tenggelam dalam air pula, nanti depan belakang nampak kesan cat minyak. Okey, nampak tu. Okey, ni yang kedua ada kesan putih-putih tu kan, sebab cat minyak kita dah kurang. Alright, kita cuba satu lagi yang ni cikgu dah tambah cat baru. Aku nak tengok kesan yang lain pula. Okey, ni nampak lebih pada warna ungu Alang-alang dah buat ni, cikgu teruskan buat corak pualaman, corak tidak terancang. Okey, ni contoh satu yang dah siap tadi Okey, selepas ini cikgu akan buat lagi beberapa contoh lain untuk melihat perbezaan warna, kita nak buat kontra warna pada kita punya corak. Okey, ini dia. Kamu di rumah bolehlah cuba buat karya pualaman corak tidak terancang kalau ada cat minyak boleh guna cat minyak, kalau tak ada cat minyak gunalah media lain kita ada warna makanan, cat poster, warna cat tempera, banyak medium lain kita boleh guna selain daripada cat minyak ni. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video cikgu ni sehingga habis seperti biasalah. Okey, pada yang belum subscribe bolehlah subscribe, tanda sokongan. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah cikgu akan balas. Macam biasa, duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi